Di era pendigitalan pendidikan, guru pendidikan Islam bukan hanya penyampai ilmu tetapi pengurus data, motivator murid dan penghubung antara sekolah dan ibu bapa. Bagaimana jika semua ini dapat digabung dalam satu sistem pintar? Memperkenalkan inovasi digital rekod tasmik Nur, Nurturing Ummah Through Recitation. Rasional pembinaan inovasi ini ialah guru kini boleh mengakses data bacaan murid bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Dengan paparan ringkas, guru dapat mengenal pasti tahap bacaan murid dan menyampaikan maklumat tersebut secara langsung kepada ibu bapa. Dalam masa yang sama, murid lebih bermotivasi untuk membaca dengan konsisten, manakala ibu bapa boleh turut sama melaporkan bacaan anak di rumah. Semua ini menjadikan proses tasmik lebih bermakna dan tersusun. Keunikan inovasi ini ialah ia boleh digunakan di pelbagai jenis platform seperti Android, iOS dan Windows. Ia juga menyimpan data dalam local storage, membolehkan ia berfungsi tanpa internet. Kemaskini data boleh dibuat dari semasa ke semasa dengan antaramuka yang mesra pengguna dan mudah difahami oleh guru dan ibu bapa. Impak inovasi ini menjadikan lokasi tasmik menjadi fleksibel sama ada di sekolah atau di rumah. Guru tidak perlu lagi menyimak buku secara manual yang menjimatkan masa dan tenaga. Murid pula lebih bersemangat apabila menerima ganjaran bintang dan komen daripada guru. Ibu bapa pula kini lebih cakna dan mudah menyimak kemajuan bacaan anak mereka, menjadikan kerjasama ibu bapa dan guru semakin erat. Inilah pembelajaran kendiri yang disokong secara digital dan kolektif. Dari segi nilai komersial, sistem ini menawarkan penyelesaian kepada masalah penyimpanan dan semakan semula rekod, ketiadaan ringkasan prestasi dan ketiadaan komunikasi langsung dengan ibu bapa. Potensi penggunaannya luas, dari sekolah rendah, kafah, pusat tahfiz, tadika Islamik hinggalah guru tuition Al-Quran persendirian. Ia juga berpotensi dipasarkan di Android Play Store, Apple App Store dan digunakan melalui desktop Windows. Inilah inovasi digital kami, bukan sekadar sistem tetapi satu usaha ke arah generasi madani yang celik Al-Quran, celik teknologi dan celik masa depan. Nur, Nurturing Ummah Through Recitation.